Yang seterusnya saya bawa terus kepada apakah ubat terhadap fitnah fizikal. Memahami hakikat dunia. Kita nak kena faham tentang hakikat dunia. Apakah hakikat dunia? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Tengok. Dunia ni macam mana? Kama'in anzalnahu minas sama'. Satu, dia adalah banyak dalam Al-Quran. Kalian lihat dalam surah Az-Zumar pun kita akan jumpa perkara yang sama ini. Allah bagi tahu tentang dunia ini dia macam air hujan yang turun daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ard. Dan dengan air hujan itu maka bumi menjadi subur. Fa asbaha, tengok kalimatnya, fa asbaha, cepat, dan hashima. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Tazruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dia menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. And subur, kemudian dia menjadi kering. Allahu Akbar. Turun hujan, bumi subur, kemudian kering. Kita tengok tempat yang yang subur itu, ya Allah, dah tak ada apa-apa dah ya Allah dekat situ. Masya Allah, tabarakallah. Kita melihat alam ini, kita tengok pokok dekat depan rumah kita, ya Allah, dah mati dah pokok ni. Kita tengok apa yang kita tanam, ya Allah, dah tak ada dah ya Allah. Kita tengok sawah padi yang awalnya menguning, kan, kita tengok 2-3 bulan lagi, ya Allah, dah habis dah ya Allah. Allahu Akbar. Tengoklah kehidupan kita ni, kan, mula-mula subur, tapi akhirnya kita akan kering dan kering dan kering. Kita ada handphone, saya ada handphone, kan, handphone saya, kan. Dulu masa beli, ya Allah, nak letak jaga-jaga betul nak letak, kan. Tapi bila dah lama-lama, bukan letak, campak je. Allahu Akbar. Pasal apa dah pecah-pecah. Handphone dah pecah-pecah, kan. So itulah manusia, kan. Jadi kita tahu itu hakikat kita, maka kita kena sedar tentang hakikat itu, bahawa hakikat dunia ini adalah sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, dan tak ada siapa pun yang kekal. Allahu Akbar. Apa lagi? Ubat fitnah fizikal, of course kita akan berjumpa dengan perkara ini. Ingat akhirat. Anything, bila kita selalu ingat akhirat, kita bangun pagi, kita ingat akhirat, ya Allah, macam mana akhirat saya, ya Allah. Ya Allah, macam mana akhirat saya ni nanti, ya Allah. Kita akan jadi gementar, kita akan jadi rasa, ya Allah, tak cukup lagi ni, ya Allah. Saya kena buat lagi, ya Allah. Saya kena beramal lagi, ya Allah. Allahu Akbar.